Thank you so much for actually untuk memberi peluang untuk bertanyakan beberapa sedikit soalan. Okay, saya Adini Nazihah, boleh panggil Adini. Saya berumur 21 tahun and dalam ambil kos biologi gunaan, major entomology and parasitology. Oh, okay. Thank you. Okay, soalan kita hari ni dia berkaitan dengan institusi perkahwinan. Bagi saya amat mempengaruhi sebab kita membesar dengan mereka, kita pun tengok macam dari sejak kita lahir lagi macam mana dia orang berkomunikasi, macam mana dia orang act of action, macam mana dia orang nak nyatakan dia punya love dia orang. Macam tu lah. Okay, thank you. Bagi saya kalau zaman sekarang lebih kepada pilihan peribadi lah. Sebab kalau tengok ramai yang pilih untuk mostly maybe 10% ramai yang tak nak kahwin. Kahwin. Okay. Dan anda rasa kenapa mereka tak nak kahwin? Mengapa? Mostly I think ekonomi, Disebabkan. ekonomi kejaya. Okay, thank you. Saya setuju. Macam pernah dengar tak macam ibu bapa dah akan cakap, oh kalau ni dah lah kahwin, kalau lelaki ni dia dah kahwin, nanti dia tak adalah pergi keluar merayau dan sebagainya. So dia macam dia kurangkan sikit dia punya aktiviti gejala sosial tu. So yang tu rasa betul ke? Rasa tu betul. Kalau tengok pun macam kadang-kadang walaupun lelaki tu nak keluar, maybe isteri dia pula atau apa kan. Jadi oleh better duduk rumah lah. Okay, thank you. Bagi saya tidak, sebab kalau dia orang, kalau kita komunikasi dengan pasangan tu dengan betul, I think at the end boleh je buat. Kalau nak pergi kerja ke, Nak pergi belajar, nak sambung pergi belajar belajar masters ke, dan sebagainya. Okay, thank you. Saya rasa boleh je sebab ada orang yang macam awak cakap tadi lah, ada orang tak ada, kalau tak ada rezeki nak dapat anak, boleh ambil anak angkat ke atau anak saudara sebagai anak dia orang. And rasa bos akan dapat benefit lah. And macam kalau ambil anak angkat, anak yatim tu, dia orang boleh dapat keluarga, bos dapat keluarga. Okay, faham. Rasa lebih kepada tujuan teman emosi lah. Ya. Okay, thank you. Ya, ada sikit. Ada sikit lah. Tapi kalau tengok macam apa dalam media sosial pun semua pakat-pakat semua ada dah pasangan. Kadang-kadang orang nak FOMO. Macam tu lah. Okay. InsyaAllah maybe 10 years, 5 years. Lebih daripada 5 tahun ke atau kurang daripada 5 tahun? Lebih 5 tahun. Lebih 5 tahun lah. Yeah. Okay. Thank you. Terima kasih sangat-sangat. I think that is all.